الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Islam Asas Kesatuan Ummah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedatangan Islam, manusia hidup dalam perpecahan yang menekan. Bangsa Arab ketika itu saling bermusuhan, berbunuhan dan berperang. Lalu sinaran Islam hadir dengan kalimah La ilaha illallah yang menyatukan hati mereka yang dahulunya keras dan bermusuhan. Kesatuan ummah bukannya modal untuk dijajah sebagai retorik murahan atau agenda yang kabur. Sebaliknya merupakan natijah keimanan yang benar. Apabila iman meresap dalam jiwa, akan terlahirlah kasih sayang, tersemailah rasa hormat, lalu terbitlah semangat saling membantu sesama mukmin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang menjadi mukaddimah khutbah, yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmatnya itu orang Islam yang bersaudara. Dan dahulu kamu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya kepada kamu supaya kamu mendapat hidayah petunjuk. Sidang jemaah yang berbahagia, fahamilah, Islam menuntut umatnya hidup dalam satu jemaah yang teratur dan berstruktur, mempunyai kepimpinan yang dipatuhi dan bekerja secara kolektif demi redha Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan ummah. Hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Tetaplah engkau pada jemaah muslimin dan imam mereka. Riwayat Al-Bukhari. Persoalannya, sejauh dan sedalam mana pentingnya hidup berjemaah dalam urusan kehidupan seorang mukmin. Tanpa budaya berjemaah, perpaduan ummah tidak akan terhasil, malah mengundang konflik dan kepincangan yang meruntuh. Maka hidup berjemaah membentuk ukhuwah dan saling memperkukuh. Bahkan urusan tadbir urus negara, baik ekonomi, pendidikan dan sosial, hatta membina hubungan diplomatik di peringkat global dapat digalas dengan lebih sempurna. Apabila empayar daulah Islamiyah diperluas menerusi misi hijrah
langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti dengan pembinaan masjid, tetapi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Menjadi agenda besar dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah semangat ukhuwah yang dipupuk baginda sallallahu alaihi wasallam pantas dituai kaum Ansar untuk membantu dan berkongsi selagi termampu, dan kesatuan mereka diterjemahkan sebagai simbol kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala merakamkan pujian kepada mereka dalam suratul Hashr ayat ke-9. وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang Ansar yang telah mendiami kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan sesiapa yang dilindungi daripada sifat bakhil, maka mereka itulah orang yang berjaya. Apabila hati bersatu, segala kesusahan terlihat kecil saat terbeban, malah menguatkan jiwa dan membangkitkan semangat. Faktor inilah yang menjadikan Madinatul Munawwarah berjaya memetakan sejarah dunia sebagai pemerintahan yang disegani, bukan kerana kekuatan ketenteraan, tetapi bersenjatakan muafakat dan persaudaraan yang mapan. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kejatuhan Empayar Utsmaniyah yang telah bertahan lebih 600 tahun sebagai benteng perlindungan umat Islam terlalu memilukan untuk diimbau. Masakan tidak? Kerana perpecahan dalaman, kesatuan ummah diracik-racikkan dengan meresapnya da'iyah nasionalisme dan pemisahan wilayah-wilayah taklukan. Umat Islam perlahan-lahan mengabaikan nilai kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah. Maka negara kuasa besar Eropah mengambil kesempatan menoktahkan hayat khilafah ini pada nafas terakhirnya, lalu terkubur tanpa nisan di pusara sejarah pada 3 Mac 1924. Insafilah juga situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestin yang masih tidak terbela dan terus dizalimi sehingga hari ini. Pedihnya hati menyaksikan kediaman dirobohkan dengan rakus, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dicemari sesuka hati, ibu bapa dan anak-anak kecil dibunuh tanpa belas. Mereka hidup dalam cengkaman kesusahan dan kesengsaraan, menunggu nyawa dikorbankan. Kita di sini sibuk terpaling mengaku mereka saudara seagama, tetapi nampaknya langsung tidak berdaya menyelamatkan mereka. Sekarang ini, sudahkah kita sedar mengapa Palestin masih belum merdeka? Kerana kita hanya bersatu dengan ungkapan yang kelabu dan simpati yang palsu. Wajarlah kita ini hanya ramai, namun tidak lebih sekadar buih-buih di lautan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah deretan pengalaman pahit yang mengajar kita bahawa kemajuan sesebuah negara dan kemakmuran hidup ummah boleh hancur sekelip mata apabila kesatuan dan perpaduan sudah tidak berarti lagi. Malah nasib yang sama boleh berlaku di tempat dan masa yang lain andainya kita bersama menyatukan saf dan merapatkan barisan. Umat Islam ketika ini akan menjadi kuasa besar yang disegani untuk menangkis segala ancaman penggugat akidah dan kompas moral yang merosakkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini
marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam adalah berpegang teguh kepada ajaran Islam secara berjemaah serta mengelakkan perpecahan, kerana kesatuan merupakan asas kekuatan dan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi sikap asabiyah, ketaksuban dan perbalahan dalaman yang boleh melemahkan umat serta membuka ruang kepada musuh untuk mengambil kesempatan. Yang ketiga, umat Islam dibenarkan berbeza pandangan yang membawa faedah kepada ummah dengan saling membantu dan menasihati agar terbina masyarakat yang teratur, berintegriti dan mampu menghadapi cabaran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini ialah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku ialah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat ke-92. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح بن عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور ونكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين بالموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.